Saya sangat risau dengan budaya parti politik hari ini. Apabila saya melihat PRN Sabah, pengundi telah pun menunjukkan kehendak mereka. Siapakah parti manakah yang hendak memimpin negeri Sabah. Kita dapati bahawa ada dua parti yang sangat dikehendaki, iaitu GRS telah pun memenangi 29 kursi dan Warisan memenangi 25 kursi. Persoalan kita, kenapa GRS dan Warisan ini tidak bekerjasama untuk membentuk kerajaan di negeri Sabah? Kerana dua parti inilah yang sangat menonjol dipilih oleh rakyat Sabah sendiri, kerana rakyat Sabah tidak berapa suka kepada parti yang datang daripada luar. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya melihat sebelum PRN, semua pemimpin parti mengangkat agenda rakyat, mengangkat suara rakyat, menyebut tentang kemampuan parti itu untuk memenuhi selera rakyat ataupun pengundi. Tetapi apabila lepas saja PRN, parti yang menang mula membawa agenda kepartian dengan ungkapan-ungkapan mengatakan bahawa kerajaan negeri mesti selari dengan kerajaan pusat. Sebenarnya apa masalahnya? Kalau sekiranya kerajaan negeri tidak selari dengan kerajaan pusat, tetapi mereka membawa hubungan amanah dan tanggungjawab negeri kepada pusat dan amanah tanggungjawab pusat kepada negeri. Kalau inilah gaya pemikiran, mentaliti yang ada antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, tidak ada isu sebenarnya. Parti negeri lain, parti di pusat lain, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah hari ini ialah apabila kerajaan pusat dengan kerajaan negeri menjadikan parti itu sebagai penentu untuk kerjasama, bukan dasar amanah, bukan dasar tanggungjawab, tetapi melihat parti siapakah yang menjadi kerajaan negeri dan parti siapakah yang menjadi kerajaan pusat. Bila hubungan parti dengan parti antara negeri dengan pusat, maka akan timbul di sana budaya-budaya yang tidak sihat, budaya untuk melemahkan parti, budaya untuk menyusahkan parti, budaya akhirnya budaya menghukum rakyat di negeri itu. Kerana apa? Kerana negeri dengan pusat tidak selari parti mereka. Ini sebenarnya masalah dan ini yang berlaku hari ini. Maka Berjasa ingin memberikan pandangan supaya budaya yang tidak sihat ini tidak berpanjangan pada PRU 16 akan datang yang akan berlaku tidak lama lagi. Berjasa memberikan pandangan. Pertama sekali, semua parti mesti mengangkat pemimpin yang bersih, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang matang gaya fikir mereka, parti yang tidak terlibat dengan mana-mana kes mahkamah ataupun salah guna kuasa. Ini penting. Sebab apa penting? Kalau ada parti yang terlibat dengan kes mahkamah, sebagai contoh, saya ingin mengumpamakan diri saya sendiri. Saya presiden parti Berjasa. Kalau saya terlibat dengan kes-kes mahkamah, apabila parti saya menang untuk menjadi kerajaan di sebuah negeri, contohnya Negeri Sembilan, maka pusat berbeza partinya dengan negeri. Pusat mungkin boleh mendesak saya, mengugut saya supaya akur untuk mengambil parti-parti yang bersama dengan pusat menjadi sebuah kerajaan di negeri. Pimpinan saya. Sebab apa? Saya takut kalau saya tidak melayani kehendak pusat, sebagai contohnya, saya akan didatangi oleh SPRM. Ketakutan saya itulah menyebabkan saya tidak lagi mengambil suara rakyat untuk membentuk kerajaan. Mana-mana parti yang mendapat undi yang banyak, sepatutnya parti itulah bekerjasama untuk membentuk gabungan kerajaan. Tetapi saya tak buat. Saya akan memilih parti-parti tertentu supaya parti-parti itu, walaupun seorang, dia menang seorang, saya ambil juga. Walaupun tak menang, tapi saya angkat juga sebagai kuasa saya, sebagai kuasa ketua menteri atau menteri besar untuk dilantik sebagai menteri lantikan. Kenapa? Sebab saya takut dengan pusat. Kalau saya tak melayani kehendak pusat, maka SPRM akan datang memberi salam kepada saya. Kenapa? Kerana saya adalah pemimpin parti yang syarat dengan kes-kes mahkamah. Sebab itulah saya mengatakan, Berjasa menekankan bahawasanya pemimpin parti mesti menghantar calonnya, calon yang bersih, calon yang wibawa, calon yang boleh memimpin masyarakat. Apabila dia menang, boleh menjadi kerajaan, tidak ada mana-mana kuasa boleh mengugut, menakutkan kerana dia bersih dan suci. Maka pemimpin yang bersih, pemimpin yang suci, pemimpin yang tidak ada syarat dengan kes mahkamah sahaja yang mampu untuk membawa kehendak rakyat, suara pengundi di peringkat sebuah negeri dan peringkat sebuah negara. Ini pandangan Berjasa.